Very. Assalamualaikum guys, selamat datang ke Hanafi Muklas Channel yang mengunboxing mainan-mainan yang pemilik. Apa khabar semuanya guys? Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat dan jauh segala musibah tidak baik. Amin. Di video kali ini special sikit. Ini adalah Jada Toys pertama untuk channel ini. So aku sangat-sangat excited, okay? Kita akan unboxing dan kita akan lihat bersama-sama apa kelebihan Jada Toys untuk kali ini. Are you ready? Mantap. Tapi sebelum tu guys, aku ingin ucapkan jutaan terima kasih lah kepada saja yang sentiasa sokong Hanafi Muklas Channel untuk buat aku sentiasa semangat upload video dan kongsikan pelbagai video unboxing action figure yang pemilik. Dan insyaAllah aku akan cuba sentiasa mensajikan konten-konten yang berkualiti dan juga pelbagai info-info yang berkenaan dengan figure-figure yang pemilik. Okay? Dan jangan lupa guys, like, comment dan share. Subscribe channel ini, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini di channel yang mengunboxing mainan-mainan yang pemilik. Dan link seller untuk action figure ni aku tak dekat description. Tekan saja link tu, automatically akan ke seller yang menjual action figure Jada Toys ni. Dan jangan lupa guys, follow juga akaun TikTok aku. Link akaun TikTok aku tak dekat description. Siapa-siapa yang follow aku, insyaAllah aku akan follow back, okay? Kanak-kanak yang lahir 80-an, 90-an pasti akan tahulah kartun Street Fighter. Aku boleh panggil dia anime jugalah sebab ada version Jepun kan. Memang boleh panggil anime. Sangat-sangat best. Aku sanggup pergi mall dulu main dia punya game pakai token tu kan. Lepas tu ada beberapa zaman aku main PS1 dia, pakai game tape dia. Memang best lah game ni. Aku sangat suka tapi konsep kotak dia. Dia macam game token macam tu. Nice, mantap. Sisi atas dia, sisi tepi, sisi bawah, sisi tepi dan sisi belakang dia lah. Okay, memang mantap, nice. Sini dia punya konsepnya macam kau tengah main game, kau boleh pilih watak apa kau nak. Okay, seandainya Jada Toys cuba keluarkan ke semua 20 watak ni, termasuk Sagat, aku akan cuba untuk lengkapkannya lah. Okay, memang mantap guys. Okay guys, masuk untuk kita unboxing action figure ni dan kita tengok apa cerita dapat jika kita beli Jada Toys Sagat ni. Okay, layan. Okay guys, untuk bahagian aksesori yang pertama kita dapat bahagian kepala. Aku sangat suka dia punya sculpting dia, sangat kemas, tak ada yang miss paint dan cukup nice lah untuk nampak macam Sagat betul. Okay. Kedua pula kita dapat pegelang tangan yang ada pakai bandage ya. Dia macam lilitan tu ala-ala fighter-fighter Muay Thai. Aku sangat suka, memang mantap, tak ada yang miss paint, tak ada yang pelik-pelik, tak ada yang aneh-aneh, semua memang nice lah. Good job Jada Toys, good job. Okay, mantap. Kita dapat sepasang. Okay. Untuk ketiga pula kita dapat stand untuk efek kuasa dia. Dia ada artikulasi kau boleh ubah kedudukan dia, kau nak tinggi ke, nak panjang ke, nak pendek ke, terpulang pada kau lah. Okay, ikut kesesuaian. Dan keempat pula kita dapat dia punya efek api lah. Yang nampak macam bunga pun ada juga, nampak macam obo-obo ada juga, nampak macam jellyfish pun ada juga. Terpulang pada kau lah, kau nak panggil apa pun. Aku sangat suka ni ada lubang dia, kau masukkan dia macam ni. Jadi kau boleh buat macam Sagat tu tengah keluarkan efek kuasa dia lah. Okay, nice, mantap, aku sangat suka. Dan ini dia guys, kita punya watak yang sembang dengan penuh kelebatan dan detail. Sagat, bukan Sagat Pisang ini Sagat. Aku sangat suka dia punya ketinggian, dia punya posture tubuh, dia punya detail, dia punya design. Dia taklah sedetail macam Storm Collectibles yang figure mahal tu, tak. Ini Jada Toys ni dia berjaya lah untuk adaptasi daripada anime, daripada kartun Street Fighter tu keluar jadi figure yang mampu milik sebaik ini. Memang wow lah, aku kagum. Okay, aku sangat suka dia punya sculpting bahagian tubuh dia, ada kesan-kesan luka-luka macam ni. Mantap geng, memang mantap. Okay, nampak dia punya sculpting muka dia, muka selamba dia, nampak ada kesan-kesan luka-luka. Nice, memang mantap guys. Alamak, padu ke macam pegang SHF tapi yang mahal punya.
Macam itulah otot-otot badan dia. Okay, mantap guys. Itu pegang tangan kau boleh cabut, kau boleh tukar lah kalau kau nak. Okay, bandage nya disambung. Nampak? Nice. Bahagian seluar dia, okay, kaki dia, otot-otot dia. Fighter Muay Thai kan, mesti pakai seluar pendek kan. Kaki pun ada bandage juga. Dia dililit Nice. Sangat kemas. Ini bahagian belakang dia okay, ini untuk sisi belakang dia. Bila kau pegang figure ni kan, kau macam rasa macam figure ni figure mahal tau. Tapi sebenarnya ini figure mampu milik. Good job Jada Toys, good job. Aku sangat-sangat happy lah untuk figure Jada Toys pertama aku dapat figure macam ni, memang padu. Aku sangat suka, okay. Dan untuk ketinggian dia pula dalam 20 cm. Ia untuk figure 1/10 scale, 7 inci lah, okay. Dia sama tinggi dengan McFarlane Toys lah, okay. Nice, aku sangat suka, memang mantap guys. Okay, kita akan cek dia punya artikulasi. Kepalanya ada artikulasi yang sangat baik boleh pusing tak ada masalah. Ke atas boleh tegak dan biasa tak ada masalah jugalah. Sebab dia sistem ball joint. Kepala dengan leher tu dia ada 2 ball joint kat situ. Memang mantap, sangat fleksibel. Dia ada butterfly joint, tak ada masalah. Okay, tangan dia boleh menegak macam ni, tak ada masalah. Okay, dia boleh pusing 360 pun tak ada masalah. Dia punya bicepnya ada artikulasi. Dia siku ni double joint ada 2 sisi ni. Pegang tangannya boleh pusing dan boleh tekuk, tak ada masalah. Dia punya dada dia ada artikulasi sangat-sangat dalam. Nampak ni, dia boleh tunduk macam ni. Okay, pinggangnya ada artikulasi, mantap. Kakinya boleh ke depan, tak ada masalah. Dan boleh kangkang, tak letoy okay, aku cuba sekali lagi ke belakang. Okay, nampak tak letoy. Tak letoy. Peranya ada artikulasi. Lutut dia double joint, ada 2 sisi pertahan tu, memang mantap. Kaki dia, dia punya ketingnya ada artikulasi dia punya ankle ni pun ada artikulasi, boleh menegak tak ada masalah. Ke atas pun tak ada masalah, boleh batak ankle pun tak ada masalah. Okay, dan ujung ni pun ada artikulasi. Okay, ni aku cuba untuk pose dia tengah nak lawan tengah nak fight. Jadi guys, ini adalah pendapat aku untuk detail dan quality figure aku boleh kasih 4/5 dan artikulasi 4.5/5. Memang padu guys untuk figure yang mampu milik Jada Toys. Okay guys, untuk perbandingan aku akan comparekan dengan beberapa figure yang ada dalam koleksi aku. Kat sini kita boleh lihatlah perbezaan ketinggian tu bila comparekan dengan figure-figure yang lain, dan membantulah untuk kita display figure ni sesuai dengan ketinggian yang macam mana kita nak. Okay, semoga ia yang membantu dan selamat menonton. Okay. Dare you challenge the king? Ini adalah contoh footage yang aku ambil semasa video shoot unboxing ni sedang dilakukan. Semoga perkongsian ini menginfo dan menghibur teman-teman yang sedang menonton, okey? Dan selamat menyaksikan. Layan. Jadi guys, apa pendapat anda semua terhadap action figure yang aku unboxing ni? Betul kat komen di bawah. Jangan lupa like, comment dan share. Subscribe channel ni, tekan tombol loceng supaya sentiasa mendapat update yang terkini dari channel yang mengunboxing mainan-mainan yang aku pilih. Dan semoga perkongsian ini menginfo dan menghibur teman-teman yang sedang menonton. Macam biasa guys, link seller aku letak dekat description. Siapa-siapa yang berminat, tekan saja link tu, automatically akan kesedia yang menjual action figure yang aku unboxing ni. Stay calm, stay cool and stay positif. Dan jumpa lagi bersama dengan aku Hanafi Muklas di Hanafi Muka Channel pada next content unboxing action figure mampu milik di masa yang akan datang. Assalamualaikum dan jumpa lagi, okay? Bye bye.